Pasar lembu di India tiba-tiba jadi sunyi. Biasanya tiap tahun jual 300 ekor. Malam sebelum raya tinggal 2 ekor je. Dan yang buat ia jadi begitu bukan orang Islam, tapi parti yang kononnya nak lindungi lembu. Bengal Barat baru tukar kerajaan, parti BJP menang, mereka terus hidupkan semula undang-undang sembelih lembu 1950 betul-betul sebelum Aidiladha. Wajib sijil, sekat pengangkutan, sekat tempat sembelih. Niatnya jelas nak susahkan ibadah korban orang Islam. Tapi orang Islam tak melawan. Mereka pilih menjauh dan beralih ke kambing dan kerbau. Pembeli Muslim lenyap dari pasar. Masalahnya, di Bengal yang jual lembu ni majoriti orang Hindu komuniti Ghosh dan Goala. Bertahun mereka lah pembekal musim korban. Bila pembeli hilang, mereka lah tumbang dulu. Modal pinjaman 20 hingga 30 ribu seekor lembu bertimbun tak laku. Pembangkang sendiri akui BJP sasar Muslim tapi Hindu yang lebih menderita. Sebab orang Islam ada pilihan lain. Penternak tu langsung tiada jalan keluar. Senjata yang dihala pada orang Islam akhirnya melukakan tangan yang memegangnya. Di Malaysia kita sangat bersyukur kerana boleh berkorban, boleh beraya tanpa rasa takut. Apa pendapat anda? Cuba komen kat bawah.